Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Baiklah, saya Muhammad Ridwan bin Ahmad Sukri, pelajar PDPP COS IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Pada pembentangan kali ini, saya akan membentangkan tentang strategi meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Zaman yang serba canggih dengan teknologi ni, kita sedar bahawa golongan pelajar pada masa kini kurang aktif bersosial dan berinteraksi secara berdepan disebabkan oleh kerana mereka obses dengan media dan internet. Perkara ini secara tidak langsung menyebabkan mereka kurang berketerampilan bahasa dan komunikasi. Persoalannya, mengapakah perkara ini terus berlaku dan berlaku? Sedangkan terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan, terutamanya kita sebagai guru untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlanjutan. Sebenarnya terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Namun, sebelum kita melihat dahulu strategi ini, ayuh kita mengenali apakah definisi keterampilan bahasa dan komunikasi itu. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada definisi keterampilan bahasa dan komunikasi. Baiklah. Keterampilan bahasa dan komunikasi ini boleh merujuk kepada keupayaan seseorang individu dalam menggunakan bahasa secara cekap, efektif dan sesuai dengan disertai penggunaan simbol, tanda atau tingkah laku yang berkesan dalam pelbagai konteks komunikasi. Dalam keterampilan bahasa dan komunikasi, terdapat beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Aspek yang pertama ialah kemahiran mendengar, iaitu kebolehan mentafsir serta memberi respon yang sesuai dalam komunikasi. Yang keduanya ialah kecekapan lisan, iaitu aspek kecekapan lisan. Aspek kecekapan lisan ialah kebolehan bertutur dengan jelas, lancar dan berstruktur. Seterusnya ialah pemahaman dalam pembacaan. Ini dimaksudkan sebagai kebolehan untuk memahami dan menganalisis maklumat yang dibaca. Dan akhir sekali ialah aspek kecekapan tulisan, yang dimaksudkan dengan kemahiran menulis dengan tata bahasa yang betul dengan idea yang menarik. Baiklah, sebelum kita melihat kepada strategi dalam meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar ni, kita haruslah mengetahui kepentingannya terlebih dahulu. Di antara kepentingan yang pertama ialah dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Hal ini disebabkan kerana pelajar yang mempunyai keyakinan diri tinggi mampu untuk menyampaikan pertuturan dengan jelas, lebih berkesan dan lancar dalam berbicara. Mereka juga akan lebih berani dalam menyuarakan pendapat mereka dan tidak merasa gugup dalam khalayak ramai. Perkara ini secara tidak langsung memberikan mereka kelebihan untuk mengawal sesuatu situasi supaya berada dalam kawalan mereka. Keyakinan bertutur dengan baik ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan imej peribadi mereka kerana dilihat sebagai seorang yang berkebolehan dan berpengetahuan luas. Hal ini akan membina kredibiliti yang baik dalam akademik mereka. Kepentingan yang kedua ialah memperkukuhkan hubungan sosial, iaitu dapat memperkukuhkan hubungan sosial. Mereka yang terampil dalam bahasa dan komunikasi ini mampu memudahkan interaksi dengan orang lain. Hal ini kerana mereka mampu berbual dengan lancar dengan seseorang dan sentiasa ada idea dan topik dalam meneruskan perbualan. Kesannya, mereka akan dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan mereka. Mereka juga biasanya akan dapat mengelakkan salah faham
dan konflik daripada berlaku. Hal ini kerana mereka mampu untuk menyampaikan mesej dengan jelas dan tepat dalam keadaan yang sopan dan bersesuaian dengan mengambil kira pelbagai situasi. Secara tidak langsung, perkara ini mengarahkan kepada pengukuhan dalam hubungan sosial mereka. Baiklah, seterusnya kita lihat kepentingan yang lain, iaitu dapat meningkatkan keupayaan akademik seseorang pelajar itu. Baiklah, mereka yang terampil dalam bahasa dan komunikasi ini mampu untuk memahami dan menyampaikan maklumat dengan jelas. Perkara ini kerana pelajar yang terampil dalam berbahasa dan komunikasi ini biasanya menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan sangat baik. Secara tidak langsung, hal ini menjadikan mereka berupaya dalam melakukan tugasan akademik dengan baik. Mereka juga akan mampu berurusan secara mudah dengan guru dalam perbincangan akademik. Dalam komunikasi dengan guru, mereka ini mampu menyerap maklumat dengan baik disebabkan mempunyai kebolehan mendengar dan memahami mesej yang baik. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan mereka dan membolehkan mereka menjawab peperiksaan dengan lebih baik kerana mereka mampu menyusun atur ayat yang baik dalam penulisan semasa peperiksaan. Baiklah, kepentingan yang terakhir sekali ialah dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis. Pelajar yang mempunyai keterampilan bahasa dan komunikasi yang baik mampu menganalisis dengan lebih baik. Hal ini disebabkan kerana mereka dapat memahami maklumat yang kompleks dan mengkaji maklumat tersebut dari pelbagai perspektif sebelum menyimpulkan sesuatu perkara itu. Perkara ini berlaku kerana mereka sudah biasa dalam menilai dan menganalisis mesej dan maklumat yang diterima supaya apa yang keluar dari pertuturan mereka dapat menghasilkan satu hujah yang jelas dan kukuh. Secara tidak langsung, mereka ini akan mampu untuk menyampaikan idea dengan jelas dan berkesan untuk diterima oleh semua orang. Kebolehan menganalisis ini akan menjadikan mereka seseorang yang kritis kerana selalu melihat akan sesuatu perkara itu secara mendalam. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan melihat strategi untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Baiklah, strategi yang pertama ialah pengajaran berasaskan projek. Strategi pengajaran berasaskan projek ini secara tidak langsung menggalakkan kreativiti dan penggunaan bahan bahasa secara praktikal. Antara contoh projek yang boleh dilakukan ialah pembikinan video pembelajaran atau podcast pembelajaran dalam kalangan pelajar. Penghasilan video ini mampu meningkatkan kemahiran bertutur secara signifikan kerana mereka akan dapat memperbaiki pertuturan mereka melalui ulang tayang semula video tersebut. Jika ada yang kurang dalam bahasa dan percakapan mereka, mereka akan segera dapat mengubahnya dan membaikinya secara langsung. Baiklah, proses ini akan terus berlanjutan daripada masa ke masa sehinggalah mereka ini akhirnya menjadi seorang yang mampu bertutur dengan baik dan jelas. Seterusnya, strategi pengajaran berasaskan teknologi media. Strategi pengajaran berasaskan teknologi media ini mampu memudahkan pembelajaran secara kendiri dan memberi akses kepada sumber luar. Pengajaran ini merupakan pengajaran yang berpusatkan pelajar ataupun murid. Strategi ini akan meningkatkan kebolehan mandiri pelajar, iaitu mereka akan belajar secara kendiri dengan bimbingan guru untuk mencari maklumat
dan sumber luar secara sendiri dalam memahami sesuatu perkara dengan mendalam untuk dijadikan sebagai panduan dan rujukan. Proses pembacaan yang pelbagai ini menjadikan pelajar menguasai kebolehan menganalisis dengan amat baik. Antara contohnya ialah pelajar boleh mengakses laman web seperti Google Scholar untuk mendapatkan bahan rujukan yang ilmiah dan menonton video topik sesuatu pembelajaran itu di YouTube. Seterusnya, strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga ialah pembelajaran berasaskan bacaan dan penulisan. Okey, kaedah pembelajaran berasaskan bacaan dan penulisan ini mampu untuk memperkayakan kosakata dan meningkatkan struktur bahasa seseorang pelajar itu. Selain itu, kemahiran membaca, menulis dan memahami teks akan dapat ditingkatkan. Antara contohnya ialah guru boleh menggalakkan pelajar untuk membaca pelbagai jenis bahan bacaan seperti novel, berita surat khabar, jurnal, akademik dan lain-lain bahan bacaan. Di samping itu, guru itu juga haruslah memberikan latihan kerja penulisan dan membimbing mereka dalam penulisan serta menggalakkan penulisan secara berkala untuk membiasakan pelajar ini dengan struktur ayat yang baik. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada strategi yang keempat. Strategi yang keempat ialah pendekatan pembelajaran secara kolaboratif. Pendekatan pembelajaran ini dapat menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi secara aktif dan berinteraksi secara berdepan dengan lebih berkesan. Antara contohnya ialah guru boleh memberikan tugasan pembentangan secara berkumpulan kepada pelajar. Perkara ini secara tidak langsung akan menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi secara terperinci apabila perbualan yang berlaku memerihalkan tentang analisis dan cadangan dalam penyelesaian masalah. Perbincangan ilmiah yang berlaku menggalakkan lebih banyak idea yang bernas terhasil melalui perbualan secara ilmiah ini. Secara tidak langsung, wujud kerjasama yang jelas di antara pelajar dalam menyelesaikan masalah dan melahirkan kolaborasi yang utuh dalam kalangan pelajar. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembentangan pada kali ini. Apa yang saya dapat simpulkan ialah keterampilan bahasa dan komunikasi ini bukan sahaja penting dalam akademik tetapi juga dalam perkembangan peribadi dan sosial seseorang pelajar itu. Perkara ini sangat membantu pelajar dalam mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran dan meningkatkan keyakinan diri mereka serta membina hubungan yang baik dengan orang lain. Juga mengasah pemikiran kritis dalam kebolehan kognitif mereka. Oleh itu, menguasai kemahiran ini merupakan satu keperluan untuk kejayaan dalam aspek kehidupan mereka. Baiklah, sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Saya mengundurkan diri saya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.